Baru buat. Hai semua, hari ini kita akan main sorok Ya. dengan Huzain. Hai. Skill dia dah tukar banyak kali. Memang. Okay. Dia banyak kali. Siapa? Cara nak main ni adalah satu orang akan jadi penyembunyi, satu orang akan jadi pencari. Penyembunyi akan ada kira-kira 45 saat untuk sembunyi, kira-kira lah. Dan penyembunyi akan sembunyi sebagai zombie pigman tapi tak ada kepala badan. Hanya pakai baju je. Dan pencari ni pula ada 3 minit. 3 ataupun 5 minit untuk cari penyembunyi itu. Okay. Siapa jadi penyembunyi dulu? Saya. Okay, aku tekanlah. Ini kan. Ya. Salah. Ni. Okay, kau tengah pilih kan? Saya tekan ni. Nenek bawa nenek. Kau ni kan pelik tau. Cepat pilih baju. Nenek, mama, nenek. Dia dapat tu dari Arsyad. Tolonglah pergi kat channel Huzain untuk fahamkan apa dia sebut. Apa yang dia sebut tu agak tidak ketahuan. Cepatlah. Janganlah tunjuk skrin. Kau ni kan Masih tak nampak baju. baik tau. Mana sikit? Bukan sikit. Kau padamlah chest untuk lama. Kenapa? Bukan sembarang. Kamu. Cahaya. Kamu. Tutun. Okay. Sedia. Okay. Okay, sebenarnya. Oh, zombie. Zombie. Oh, ada anak zombie babi sini. Memang. Kan zombie pigman. Okay, saya tengah turun Huzain. Cepat. Jangan lupa pakai kasut. Ya. Kepala pula. Topi, baju semua. Dan kalau tak nampak nama aku kan. Tak, sebab kamu kan sembunyi, tak nampak badan yang macam tu. Tak nampak skin kamu. Yang peluh. Up, dah. Mana si Huzain ini? Untuk pengetahuan saya, saya akan panjat atas ni. Ini dulu untuk dapur. Oh, dan juga pencari tak dapat terbang. Kalau nanti mana Aci nanti. Tak adil. Cuba pegang pisau. Untuk mengelakkan saya pada blok. Okay, semua pigman ni tempat lain dia zombie pigman semua ni. Pintu ni. Dan Huzain bukan anak sebab tak kita tahulah bukan. Bukannya tak itu kamu ke? Macam pelik je sampai pelik tu. Apa macam Huzain ni? Masa aku dah habis dah.
tinggal 1 minit. Kau perlu bergerak sekarang. Bergerak tanpa henti. Saya tengok dari atas ni. Jangan ni kat TikTok baru. Senyumannya. Baru dia takut. Sekali dia senyum. Mana nak lari? Udah takut dah sekarang. Sampai dia letak selimut. Ada di sebelah ni. Berapa saat lagi saya tinggal? Oh, habis. Okey. Mak. Mana? Wow. Dan untuk pusingan, jom kita masuk ke pusingan baru. Mana dia? Astagfirullah sampai ke... Okay, ada satu cara je untuk mematikan Uzan. Okay, saya akan tekan ini. Saya tak kena teleport. Salah bukan. Ni saya sempat. Okay. Nah. Saya nak ambil ni. Kenapa dia survival? Cuba kau tekan yang seeker. Tekan putih seeker. Okay. Sekejap, sebelum chest. Kau jangan. Mana? Saya ingat kau masuk dalam tadi. Kau ni kan takut ke saya je. Sedia. Okay. Okay, saya ada satu tempat yang Uzan memang tak pernah. Kau jangan tengok. Mana betul. Yalah, kau tak boleh nampak langsung dalam tu. Topi. Saya memang akan lari. Saya tengah lari ni Uzan. Saya boleh kau tolong. Kau dah datang. Jangan tipu ni bulan Ramadan ni. Tak dari dalam ni. Jangan jatuh. Oh. Jangan jatuh. Ya. Ingat kau tak boleh terbang Hello. Yes, kau tak boleh terbang. Apa di atas? Kau jangan terbang Sebab nampak nama kau kat sini. Saya nampak kau pandai kau tengok. Kalau kau gila. Mana? Geleng-geleng. Kita hanya main 2 pusingan je. Satu pusingan untuk Uzan dan 1 pusingan untuk saya. Reading. Saya takut ni sebab pergerakan kamu macam kamu nak terbang. Saya nampak orang ni. Saya nampak.
Wah, sakit, sakit, sakit. Sakitlah. Taklah, saya tak sakit. Kau tinggal. Oh, saya perlu bergerak. Saya tak ada timer yang lain jadi saya mungkin main tipu 30 saat. So, saya baru bergerak 30 saat. Okay, sekarang kita habis. Dah. Tempat yang saya selalu sembunyi. Tempat yang saya selalu sembunyi, Uzan. Tengok atas. Tempat yang saya selalu sembunyi. Ujian. Hai. Kau jangan letak TNT kat sini. Oh, okey. Boleh lah. Saya memang berdiri. Okay, so macam ni je lah. Slownya. Okay, itu saja untuk hari ini. Kita dua menang. Tak ada orang jumpa yang lain. Bye. Bila saya nak mati macam ni. Namanya. Oh, besi. Okay lah. Okay, bye.